Bahagian ni diperbuat daripada besi dan ini pula daripada kaca. Inilah membezakan lampu solar kita daripada lampu solar yang lain. Takat letak kat luar memang tak ada masalah. Lampu ni tahan cuaca dan semestinya kala air. Sama dengan lampu solar yang lain, lampu akan hidup sendiri bila dalam keadaan gelap. Dan bukan tu je, siap ada motion sensor. Motion sensor ni pula boleh kesan pergerakan dengan capaian 120 darjah. Lampu ni ada 3 mod. Mod pertama, tombol warna merah. Lampu daripada malap jadi terang bila ada pergerakan. Mod kedua, tombol warna hijau. Pun ada motion sensor juga. Lampu daripada off akan automatik hidup dengan cahaya yang paling terang. Mod ketiga, tombol warna biru. Lampu akan sentiasa hidup dengan kadar cahaya sederhana. Ini bila malam je. Bahagian belakang ni pula ada mounting untuk korang sangkutkan pada dinding. Kapasiti bateri 2000 mAh. Untuk pengecasan penuh mesti kena cahaya 6 hingga 8 jam. Dan anggaran lampu ni boleh hidup dari 8 hingga 10 jam. Lama kan? Untuk warranty pula kita bagi 1 tahun. Kita tak ada repair, kita terus bagi yang baru.